kafe hunting dekat Setiawan. Kafe ni agak cantik, tapi sebelum tu kita orang lapar nak pergi makan dekat Sri Iskandar. Jap. Tepi sawah. Right. Bukan nama kedai dia tepi sawah, tapi kedai dia ada di tepi sawah. Okay, dalam 10 minit lagi sampai kot, ke setengah jam macam tu lah. Alright, see you soon. Andar. Tengok. Oh, ni lah kedainya. So, kita dah sampai. Kedai dia betul-betul tepi jalan. Ni ada sawah sebelah ni. Okay, mari kita makan lunch. Ni lauk-lauk dia. Tahu apa? Ni lah tu. Ambil air kan makan apa? Tak, saya takut tanya tu. Tak keluar dulu. Alright dah. Okey dah. Dia ada juga ikan bakar dengan air asam. Oh. Dengan air asam. So, itu semua ni sekali 28. Satu ikan bakar. RM28. Belacan. Saya okey lah. Gadis ulam. Restoran Hamizi nama tempat ni. Jalan je tu terus ke sini. Okay, ini view sawah yang korang boleh tengok dari kedai tu. Kalau korang makan kat area belakang atau kat area tengah, dapatlah view sawah ni. So sekarang kita lepas makan kita pergi ke tujuan utama kita untuk pergi kafe Banyak semut. Hunting di Setiawan. Polis. Dah sampai. So kita dah sampai. Ini apa kita order. Fruit tea, dragon fruit, and then kita beli donut, then garlic punya roti, and then this one Kit Kat sebab dia kata dia rasa very refreshing, tapi standard fruit tea lah. Dah pukul 10. Okay. Oh, tawar sikit lah. Dia bukan tawar gula, dia tawar buah tu, macam tak cukup dragon fruit tu punya juice kat dalam ni. For me lah 5, 10. Dia punya French toast. Toast dia sedap. And this one fruit maybe 7.5 per 10. Pinggan. Ada air tadi. Pagi ni coklat. So yang ni dia strawberry kot. Yes, strawberry. So dia dah bila makan tu dia tak. Dia punya donut tu macam tak cukup bouncy tau bila kita makan. Macam toing. Tak cukup pisau. Okay. Oh, ni apa yang ada. This one macam menarik. Almond sugar, butter.